macam ini baru betul mah. Ada 4 main factor kenapa kita kena sapu daun kering di bawah pokok durian. Yang pertama, daun-daun kering ni akan jadi tempat pembiakan perosak macam semut, anai-anai dan tikus. Bila anai-anai, semut, tikus ni dia ada rumah dia di bawah sini, maka dia akan terjejas pokok macam ini, buah, bunga, dia akan kacau. Yang kedua, daun kering-kering ni akan jadi tempat penyebaran kulat. Disebabkan dia basah, maka itu kulat suka tempat yang basah. Nanti dari daun yang lembat dia sampai itu kulat berjangkit sampai pokok kita yang subur ni, masalah besar. Ketiga, dia akan menjejaskan penglihatan. Bila kita kerja lebih susah, bila kita jalan kita pun tak tahu ada ular dalam dia ke tak ada. Nanti kita pun banyak bimbang juga bila kerja. Bila buah gugur sampai tanah, jika daun-daun sudah tertutup itu buah, maka rugi pekebun. Ada hasil pun tak boleh tapak. Keempat, dia akan delaykan penyerapan nutrisi. Macam kita tabur baja, kita tabur atas ini daun, berapa lama baru dia boleh sampai akar-akar baru. Kita tabur baja yang banyak pun dia lambat serap, dia ambil masa yang lebih panjang, dia memang tak efisien. Harap empat faktor ini dapat membantu korang. Semoga bermanfaat.